Assalamualaikum. Perhatian semua untuk ni penduduk Lepoh Ilir 1 ni. Saya nak tanya Darwis ni. Darwis ni siapa? Yang dengan Dapi dia ambil dokumen kedai ni. Yang Padung Bakar suruh dekat aku. Lepas tu dia ambil dokumen kedai aku. Dengan dia suruh masuk rumah dekat situ. Dia askar, dia pangkat apa? Dia panglima ke? Tak boleh, boleh ke tak SPRM siasat benda ni? SPRM boleh siasat tak benda ni? Polis boleh siasat tak? Ni saya dia buat report polis gitu, dia serang apa benda. Dia menyerang saya gitu. Dia serang saya tengah bertugas untuk intai. Satu kes rompok melibatkan Angkatan Tentera tu. Dia mungkin Darwis ni dengan Dapi ni memang terlibat dengan kes rompok tu. Kita kena siasat dulu benda ni. Kontingen Bukit Aman. Balik. Hari ni baru jumpa kelompok yang kedua. Kelompok pertama tadi kita jumpa dah, kita rakam dah tadi. Dalam cover kampung. Ini. Budak kembali kita ni. Aku dah jumpa Darwis tadi. Aku dah tanya kau dah. Kita cakap dalam kebun. Kau beracun dulu. Seperti yang kau beracun dulu, kita bagi tahu, kita tanya. Kita tanya kau. Aku beli rumah 4 butir tau. Aku beli rumah dekat Gambang 4 butir tau. Dekat Lepoh ni 2. Dekat bandar Gambang, Gambang Damai 1. Dekat Gambang depan Semping 1. Sebab aku ada 4 orang isteri gitu. Rumah tu semua dah habis bayar dah. Jadi macam mana sekarang ni? Kenapa pula nak kena ganggu dengan dia? Kita ni pula nak terasa tak terganggu. Pasal dia tak puas hati. Perasaan dia. Kita ni nak melayan ke perasaan dia tak puas hati ke macam mana? Ni, Bukit Aman ni. Macam mana ni? Dia nak gila-gila kau orang. Kenapa pula? Dia nak menggila-gila kau orang, dia siapa? Balik! Balik!